Tak ada berada ina, tak joget-joget ina. Ni rejak tu dak mentang, tu kedai kena dalam panewak dak keadaan, dak lagak ina di pemandangan. Mana kena dah mak? Ayam grip apa ni kah? Ha? Ayam grip. Mana hai dah tengok. Mana duit tengok rumah saya. Nak duit kena boleh. Ada boleh. Mana? Nah ni, nak boleh ya? Nah, kau pergi ke gawat tu. Iba? Surah saya baik balik nak kata gawat. Iba kau. Ini keadaan dia ini tak petikan cerita keadaan dia dalam maksiat tu. Maksiat kata sago. Tak kira kamu mengajar dia lah. Kan kena pencegah namanya. Penjagaan. Buat. Ai no balik ke mata bodol. Ha? Olehnya nuihan, ha. Jadi memang orangnya yang hak mesti dicegah. Ha betul lagi orang tekan kuih dan si. Apa dia si tak tekan. Hotel bagi dawa, nanti. Surah dia surah. Orang jabul tekan sama. Mati bila be. Kadau lagi orangnya mempegang. Jinanggro ka kuju, ha. Dunia ka kuju. Mana tahu ni. Kayo. Yang hantam kejadian bokon. Hantam dah dengar tidak katruk kejadian bagi. Anak mi kata sago itu meninggal orang kata sago semupong-upong. Memang jika Masa ka betul masa. Cuman itanya mana lagi ada pegah awal. Ini berada sago nak balik. Jadi tinggal ini darahkan itu anak-anak katanya, buat menanci rumah katanya, darahkan kena mentang, bawa balik. Ini dah dengar surah-surah mentang, kahana lidah buat lagi mentajamun. Mana mentang? Betulnya belum. Balik je kata sagona. Ini lagi HP dah. TikTok je kai pegang ini anak mi. Tu baru dua anaknya. Tu mana ya dua soal tu ni jom boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lu? Biasa, kan boleh guna juga ya. Oh, juga tak kah. Ini boleh dia boleh. Kira biasa ni tanya. Anak ni bukan boleh tengok. Hai tahu benar dah. Ada nak boleh rumah mana mungkin. Oh, sebentar. Gimana man enak? Kan nak boleh cuma nak pegang kau benar kau ini kan? Ha? Nak pegang kau benar kau ini balik bawa je. Nak boleh view. Boleh. Apa boleh? Nak warna ni. Nak pegang je. Benar boleh kan? Belum aku fikir kan? Singoh dah jap ada tempat wisata baru singoh. Di Luk Semawen naik pegang tempat wisata baru boleh bom. Di Luk Semawen. Luk Semawen tempat wisata sawah. Jadi kan di pegang tutu asyik legak ana. Sampai tok tengah belang tadi. Ini nampak aku fikir hang boleh dah pegang TikTok ni orang apa nak. Hai, menyaji bawa dah ni. Kamu tanya boleh pegang macam. Tiba angka kejadian ini anak ke apa video kan? Hai nak aku awak pegang TikTok tu kan tengok fikir dia orang apa hendak dia. Anak pun lagi api. Jabat ya ulai macam tu. Anak ke teror ke ino. Kau kibang kejadian ke dunia. Ino macam ke kejadian dunia. Nak depuro ke. Muta dengar mentang ya tu. Kan pejak ngamuk-ngamuk benar man. Biasa saya dah pakai item kerja. Ino iga mandung kai pegang. Berasa mentang muno-muno ipo ada dah. Awak ini TikTok ini pegang TikTok ni. Dia ke? Jeut pakai jeut man. Tapi itu puai na bag denyo. Syariat Islam naik pejak. Kepu Cina kai pegang undang-undang tu. Kepu Cina wiha bag denyo. Ino nyan perle orang pegang buka wisata. Buka bisnis beraya-raya dalam kampung dan desa ino nyan perle. Bu sampai berdina orang ini. Berdina namian ini. Nyan ujung di itu. Peng perle. Kan ben dengar orang kelung. Muno dah belum dayak dua mah je. Tahu ke? Memang lega dah hawa aku nak jak kena. Hang boleh ente ke lagi lum pegah tanya ke? Kadang je pegang TikTok, dah pegang TikTok kalau dia nak. Oh, pada tempat wisatanya? Tempat wisata nak lega dah tempat.
Ilung menyebab tempat wisatanya menyojak je lah. Nama masalah dengan tu. Tetapi tujuan je bumpu. Menyojak lagu kena ni pegak TikTok, pegaknya, pegak dia hina ni ke. TikTok yang tipa naik kan tu. Laganya keadaan nang roga. Mentangnya ada lauleh dia pergi. Mentang TikTok. Kira kan? Rugo orang kata jakrong, kata baci. Menyang keadaan pegah kena ikut. Yang balik ke balik tak yang mendang. Yang mendua balik balik mendang. Jadi menyanyi tak fikirnya mana datang berat. Nyan dalam pikiran tu. Hanya kebujan. Nya kau boleh ke generasi kita yo, kau boleh. Dengan karena ada lagi menan ya pegak TikTok inan batawanyan. Kan dah pegak salah, kan dah pegak hanjut. Tetapi dia akan melanggar berji yang hanjutnya akan melanggar. Kata puhan ada inan, ada joget-joget inan. Ni raja tu tak mentang, terkedah dalam panewak tak keadaan, tak lagak inan di pemandangan. Masalah dia mak. Jawapannya kan lewat. Kan lewat jika kan melanggar. Dengan syariat Islam kan melanggar. Ilung menyojak mesti rencana memang untuk yak kalah mentang hana masalah, tetapi menyontuk yak pegak ditak hana jadi. Ditok dalam dang kupon tu. Tapi punya dah fikir ngakak yang sehat ke? Memang cocok ke urut-urut. Punya masalah ini ejak orangnya, masalah hebat ke keluarga yang hana tahu tak. Tetapi baik yang pegak nyo je hina. Ini nak usik jai ke tempat-tempat wisata bagi tengok ka di nan kita yo Aceh orangnya. Malai dia dengar ke. Lalu mereka pegak TikTok, hidup bab hana. Lalu nak bajai getak dipakai, berah dada. Sebenarnya kagadah maruah kita yo. Magaji bat tempat wisatanya ada je benar pengawalan yang betul-betul. Baik sampai kejadian lagi-lagi mana. Dan kita lagi pi kepada ada kita nyo ataupun kak-kak kita nyo yang memang profesi ke bagian TikToknya. Dijaga maruah bangsa orangnya. Ha? Dijaga orangnya syariat kita nyo orangnya. Baik gara-gara orangnya malai kita nyo Aceh orangnya. Kiban ka di kelegop kita nyo orangnya. Kita nyo karena pakan betul ke orang-orang pegang. Ino yang kenyang yang boleh dia pegang. Ino be pegang letak, be ikut-ikutan. Tapi kita gerok ino. Anak men ino kau ino. Sampai sadari gerawai, orang cik hanai bako. Yang lagi yang dia. Tu orang tuha ino kan putar lagi orang tuha ini. Tak kira lagi belum pegang kuno. Balik atas aku. Buat sabena. Serun mutadin atas aku. Masih buka ayu. Berarti hana dihargai dulunya. Sini hana dihargai makanan. Kan dihargai tungku-tungkunya yang tunggu buatnya kan. Ayo, mesti payah ada fikir je ke berapa anda pegang. Berarti dengan nak buatnya mungkin kan menjaga bacul kan, tapi dijaga dia lewatnya tu kan. Tengok pada nak salah mesti urang jaga kan. Yang lagi audit pegang. Audit pegang. Jadi baik bagang ada. Ambat. Jadi idenya urajanya makin ujungnya kan makin menjadi secara tinggi. Belum ini lagi tungku-tungku kagak gerak ada jamaah je kan. Jangan hargai le kita nyo, baik dah pegang le kita yang kon-kon kan. Ya ngan ku tak pengon. Ino yang dua kulai dewata menan. Ganyan kan kadang-kadang di bisnis kampung, kadang-kadang bisnis kecamatan. Tapi kan orang-orangnya kan orang bangai. Betul ya. Jak buat nak kadang-kadang wajib nak ni. Pak peng no, kalau nak peng. Buka aje. Boleh bisnis. Gaya ka hai kawai. Kawai hana. Anan droi hana sada kuta yang kai peganya. Begitu puonya. Kuta kadunya kan gajinya. Tak gaji lagi kan ilung ke yang kai mati ha. Wa oh jum dah. Wa. Lagi yang mudah. Ji. Wa. Jujur lah.